karakter Menteri Besar Johor kita ni, dia kata garang. Kemudian dia katakan suka makan amboi. Betul, sorry. Betul ke? Kan? Jadi mungkin Baby Esko boleh jawab sejujurnya. Ini perangkap besar untuk saya ni. Memang Nahal, bagi saya MB seorang yang sangat, mungkin orang lihat dia sangat garang. Bagi saya dia kadang-kadang terlalu serius. Pada awal-awalnya kalau nak bekerja dengan orang macam ni memang susah. Bukan saya kata dia garang saja. Kadang-kadang saya sampai dalam hati lah, ini cara kerja orang gila ni. Sebab dia sangat serius tentang isu-isu ataupun tentang penyampaian dasar kita kepada rakyat. Saya antara orangnya yang kadang-kadang apa orang kata ni, orang muda kan, kadang-kadang kita nakal, orang tegur kita, kita fight back. Oleh itu semasa berdebat, kadang-kadang berdebat dengan Yang Berhormat, mengapa gitu, mengapa gini, tapi akhirnya saya faham apa dalam iri hatinya. Dia contohlah sebagai seorang ibu dan ayah, dia nak anak dia berjaya. Mesti MB ni cara kerja dia memang cara gitu. Dia sangat melihat kepada benda-benda kecil, micromanage. Kadang-kadang kalau Yang Amat Berhormat dia turun padang, dia pergi ke hospital, kita ingat dah susun cantik dah, palsu apa ni, bunga semua susun cantik dah, majlis perfect. Last Yang Berhormat dia akan lihat benda-benda yang luar aspek, luar konteks. Dia akan tanya, mengapa kerusi tu susun tak betul? Dia menghalang sampai begitu. Lain yang kita sampai fikir. Detail begitu. Dia seorang yang sangat serius, khususnya kepada isu-isu yang melibatkan rakyat. Isu rakyat tu sangat dalam hatinya. Saya jarang melihat ataupun jarang berjumpa seorang politician yang cara kerjanya daripada dalam hatinya. Kadang-kadang kalau kami duduk semeja dengan Yang Berhormat, dia boleh cerita sehingga menitis air matanya. Kalau sebut isu rakyat, dia akan cakap, bayangkan kalau mak kita yang duduk situ begitu. Bayangkan kalau ahli keluarga kita yang duduk cangkung kat tepi longkang sini untuk menunggu berjam-jam. Apa perasaan anda? Tak boleh kata ataupun tak boleh kerja secara normal. Kalau secara normal ni Esko datang, kita pergi sana untuk cuba menyempurnakan majlis. Tetapi kalau kita tak melihatkan isu tersebut dalam hati, mungkin kita tak dapat selesaikan isu secara keseluruhan.